tunjuk bagaimana cara-cara untuk memasak high pressure hose. Okey, jom. Mudah sahaja. Jom saya tunjuk. Okey, yang pertama ambil trigger gun. Terus masukkan high pressure hose punya wire, masuk dan tekan sahaja. Okey, nampak tak? Dia dah terus lock. Tarik pun tak keluar lagi. Okey, so seterusnya ada dua pilihan nozzle. Okey, dua-dua pilihan nozzle ni ada beza tau. Yang pertama, yang ini kita panggil vario power nozzle. Apa kegunaan dia? Okey, kegunaan dia contohnya kalau kita nak cuci kereta, kita nak siram pokok bunga, okey, kita boleh pakai vario power nozzle. Okey, vario power nozzle ni dia ada dua mode lah, satu hard dan juga satu soft. Nampak tak? Kita boleh kontrol air yang keluar tu sama ada kita nak soft ataupun kita nak hard. Kita ambil vario power nozzle, kemudian kita masukkan dalam trigger gun. Senang saja. Masukkan, tekan dan pusing. Nampak tak dia terus lock? Powerful dirt blaster nozzle. Kaca sahaja yang ada powerful dirt blaster nozzle. Powerful dirt blaster nozzle ni sangat-sangat best tau you all. Saya nak bagi satu example dekat you all. Okey, untuk powerful dirt blaster nozzle ni kita boleh guna dekat tempat kotoran yang sangat degil, seperti lumpur-lumpur yang tebal, lumut-lumut yang tebal. Tapi satu benda saya nak ingatkan dekat sini, jangan guna powerful dirt blaster nozzle untuk cuci body kereta. Sebab apa? Dia boleh menanggalkan cat. Kalau dekat kereta boleh guna, tetapi guna di bahagian sport rim kereta, dalaman sport rim kereta. Okey, untuk mendapatkan buih sabun pula untuk K3HR Plus ni, dia didatangkan sekali dengan foam jet nozzle. Okey, ini kita masukkan, cara nak masukkan senang sahaja. Masukkan dekat dalam ni. Okey, tekan dan pusing. Okey, dia bertujuan untuk mendapatkan sabun yang lagi halus, yang buih yang halus, yang macam salji tu. So permukaan kereta kita akan lagi lebih cantik, lebih shiny. Okey, nak guna sabun mana? Of